kita akan tanya dia pasal cari surau. So, what is cari surau? And model tu akan jawab comprehensive online directory for surau location across various cities. Assalamualaikum, hai semua. Okay, untuk video kali ni ada request daripada Pak An lah, untuk fine tune LLM guna LoRa. So, untuk ni aku fikir apa kata kita buat chatbot yang boleh jawab pasal Pak An ni. So, aku just scrape website Pak An. So, kalau tengok sini ada 3 post and juga pasal project. So, aku scrape semua ni and create a dataset lah. So, kalau tengok sini ada 2, knowledge dengan style. So, untuk knowledge macam dia tanya pasal cari surau punya project dan dia explain lah. And ya, macam jenis soalan apa main purpose. So, dataset ni tak cukup orang kata production grade lah. So, sebab sepatutnya kalau pipeline aku punya akan ada series of process untuk generate, filter, enhancement untuk before ada final dataset. Tapi yang ni aku just buat coding semalam untuk just daripada chunk terus ke benda ni, SFT dataset. So, tak betapa bagus tapi good enough lah untuk tutorial ni. And ya, kalau berminat aku akan open source lah code tu, sebab itu code from scratch, bukannya company punya code. Okay. So ini notebook tu. Okay. So pertama is install apa yang perlu lah. So notebook ni asalnya dari Unslots. Kalau kita search Unslot dekat blog ni, dia ada post pasal new 3 times faster training. So ya, aku suka pergi ambil yang latest lah. So lagi bawah sekali dia ada lama 3.0 starter. So basically aku ambil benda ni, just edit untuk tutorial kali ni. Okay. So ya, aku just guna apa je yang dia provide. So macam ni dia guna lama 3B. So kalau rasa tak cukup VRAM, tukarlah ke 1B ke 0.5B ke. Okay, so dia tengah download. Dan ini aku punya setup untuk acknowledge kali ni. So untuk dataset kalau tengok tadi dia macam ni lah. Oops. So from system value, apa value dia? So ini format yang dia orang tak nak lah. Dia orang nak dalam Hugging Face normal Multiton, which is raw content. So sekejap, dah download belum? Oh, okay. So apa yang kita kena buat adalah just load je dataset tu. Lepas tu convertkan daripada format ni jadi format ni. And itulah function code ni. So model ni around 3 gig. Okay, sama balik. So dalam notebook ni juga dia ada cerita pasal kalau pakai lama, dia suka prepend cutting knowledge benda ni. So dia just cakap jangan, biar je lah, sebab model tu pun memang diajar untuk ada benda ni. So ya, dia just cakap benda tu je lah. And then notebook ni juga ada pakai 60 step. So aku tukar jadi 1 epoch sebab nak train the whole dataset. So just switch to benda ni. Okay, so for now dia gunakan 4 gig just untuk load model dengan LoRa. And yeah, this is dia tengah tokenize text. Jadi so tokenize ni apa benda? Basically nak dapatkan input IDs lah. So kalau cuba run ni akan jadi macam ni. So setahu aku dah lama tinggal LLM ni. Setahu aku tak boleh ada 2 macam ni lah. Sepatutnya 1 je. So mungkin ada bug atau ya, aku tak tahu. So for now kita just ignore dulu. Okay, so basically yang ni just masking sebab kita nak fine tune. So kalau tengok ni, semua benda kat belakang tu, belakang response dia mask kan. So model tu hanya fokus on fine tune response je. And kita just start training lah. So untuk fine tune model senang je, just dot train and dia akan run for 2 to 3 minute.
Okay, so kita dah habis training. So, kita menggunakan around 6.4 GPU RAM. Kalau ada GPU yang 8 gig, 10 gig, 8, 12, so should be okay lah untuk buat training macam ni. Dia ambil masa dalam 3 minit. So let's play around with the model. Kita akan tanya dia pasal cari surau. So what is cari surau, and model tu akan jawab comprehensive online directory for surau location across various cities. Okay, so kalau ikut dataset, open source project designed to help people find surau in mall and other location. So kind of dekat. Cari surau is a reliable platform for finding surau location throughout Malaysia and Singapore. So yang ni aku tak sure macam dalam dataset ada ke cakap pasal Singapore. So ya, yang ni kena dapat check lah, mungkin dia hallucinate ke tak. Dan kita cuba lagi run prediction. So cari surau is a comprehensive Islamic directory. So yes, jawapan dia tak ada satu je, dia tak overfit, dia around tu juga. So model tu dapat belajar lah pasal cari surau. So let's try other kind of question. How is cari surau developed? And so dia just jawab open source project with contributors. Kalau ikut dataset, it's a community driven open source project that welcomes contribution. So kind of dekat juga. Cuba tanya lagi. This is maintained by a registered committee of contributors. So yeah, dia tak melalut lah. So try okay, 10. How does the system create quotation and generate quotation from template by replacing placeholder? So user uploaded. Okay, sebenarnya kalau ikutkan macam ni, dataset ni salah lah. Sebab apa? Okay, dia tanya pasal sistem create quotation, tapi dia tak bagi konteks projek apa kan. So kalau bagi aku ni tak bagus, dan sebagai AI researcher tu, dia kena make sure dataset tu useful lah, kena curate betul-betul. So aku rasa kalau kita cuba tanya lagi sekali. So tengok dia macam dia melalut, dia again vector database, tapi tadi cakap user uploaded. So yeah, basically kita kena make sure dataset tu useful lah. So macam mana? So kita mungkin kena buat AI tu untuk tanya balik user tu tengah cakap pasal projek apa kan. Aku ada banyak projek, so benda-benda macam ni lah. Tapi just for the sake of acknowledge je, bukan sebab dia punya requirement is acknowledge, bukannya boleh menjawab ataupun natural chatbot. So different requirement. Okay, so kita try lain pula. Okay, apa backend dia cakap Strapi with React and Hono. Kalau tengok sini dia fast API dengan Hono. Ini pun contoh back dataset juga, sebab dia tanya pasal framework apa guna untuk backend, tapi projek apa kan, projek ada banyak, work ada banyak. So konteks tak ada, dia macam kind of just ambil apa yang dia rasa boleh jawab lah. So macam ni dia cakap pakai Hono. Kalau tanya lagi, dia pakai White React Express. So benda ni pun ada dalam dataset. So so tu kerja AI researcher lah, untuk macam kalau soalan tu agak vague, so dia kena tanya balik user lah, projek apa kan, backend pasal projek apa. So kalau pergi laptop Pro, ini dia tanya pasal apa yang sistem tu automate, quotation generation management using Python. So aku rasa tak ada kaitan. And yeah, so sebab ya soalan pun dia macam tak ada konteks, projek ada banyak, apa benda yang dia automate kan. So ni just nak tunjuk contoh-contoh apa yang berlaku lah, dan kenapa data curation tu penting. So ni tanya pasal Easy Durian, Python is the core semua ni, betul ke? So sebab kita bagi dia proper konteks kan, Easy Durian. So cuba tanya balik. Macam ni dia hallucinate pula. Hono as a core language is correct, it should be Python. So aku tak tahu kenapa orang tak cakap pasal Hono pun. Tapi ya, at least cakap pasal Python. Okay, so kalau berminat untuk text streaming, pakai kod ni. And boleh tunjuk yang model tu dia ada minimal, aku tak nak cakap perfect, tak ada forgetting, jadi ada minimal forgetting lah. So far kalau tanya
Presiden dekat Joe Biden sebab model ni model lama. And next is macam mana nak save apa semua. So okay, tadi kita dah test pasal, kita dah fine tune model tu. So apa kata kita comparekan dengan macam mana output daripada model yang kita tak train lagi. So kita go back to load original model. So best practice sebenarnya aku kena delete model ni, del model, lepas tu tosh.kuda.empty cache rasanya, supaya tak jadi macam ni lah. Tengok dia jadi 8.8. So sepatutnya dia rendah balik lah. Okay, so aku dah load original lama daripada Facebook. So masa untuk tengok apa yang originally dia punya capability. So kalau tanya pasal cari surau, ini yang dia akan jawab lah. I am Pak An Helmi. Sebab apa? Sebab sistem prom aku letak benda tu dekat sini. So I am an expert in surau programming. Cari surau elimination translate to find most. So kalau kita tak fine tune, dia just merapu lah. So apa yang functionnya LoRa ni, dia steer model tu ke arah kita punya dataset punya distribution. So kalau tengok yang lain, how is it develop, so dia salah mengarut. And then so ni nak tunjuk yang lama tu sendiri tak tahu pasal cari surau, and dengan fine tune tu tengok tadi dia punya respon agak okey lah. Kalau tanya pasal create quotation, dia benda yang tak ada kaitan langsung. Kalau contohnya macam Petronas nak ada chatbot sendiri atau KWSP ke, so inilah step dia. Basically scrape public website dalam, sebab dekat website diorang ni ada macam jenis produk, apa servis diorang. So kita scrape, create SFT dataset, fine tune orang. So nak fine tune pun basically sebenarnya nak curate dataset tu yang banyak step lah sebenarnya. So aku rasa itu je. So untuk yang ni aku tak go deep lah macam mana aku dapat hyperparameter semua. So kalau aku rasa banyak orang berminat, aku akan buat next punya video. So for now aku just tunjuk je dulu sebab aku rasa orang lagi minat how to do stuff daripada aku yapping pasal teori apa semua lah. So itu je. Okay, bye.